Kita tunjukkan kat Mami macam mana Daddy boleh bawa awak pergi shopping. Kan? Betul tak? Dia takut. Awak borak lah. Awak tengok je. Borak. Oh my god, Lara. You are so heavy. Hi guys, welcome back to the channel. Anik dulu asyik nak bergaduh, tak serasi langsung tapi hati diam-diam jatuh. Entah macam mana jodoh datang menyelip, musuh jadi cinta. Dulu benci, kini cinta paling megah. Lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Albam penyeri hidup mereka berdua. Dari gaduh jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Phoenix selamanya. Alright guys, jadi ni konten ketiga kita pada bulan ni. Yelah, itulah saya mention kalau banyak saya tak terkira kan. Jadi ni kira jadi ada 3 konten dengan saya guys untuk bulan ni. Korang doakanlah momentum kepada saya untuk teruskan berkonten. Okay? Saya kat sini apa konten saya nak buat hari ni guys. Tak, sebab saya kan hari-hari live dekat TikTok. Jadi orang selalu push saya, mana konten, bila nak push konten, hari ni ada konten tak? Faham tak? And benda tu macam, kau kenapa dia tanya-tanya konten? Kau tak sayang ke subscribers kau? Orang tanya macam tu. Tapi bagus juga benda yang ditanyakan tu, sebab benda tu macam push kita untuk buat, faham tak? Jadi hari ni malam-malam aku keluar nak buat konten. Semangat nak buat konten untuk orang. Ni adalah konten di mana aku akan keluar bersama Elara shopping berdua tanpa dia punya mami guys. Tengoklah macam mana perasaan seorang mak shopping dengan anak. Tapi Fira belum keluar lagi lah dengan Elara shopping. Kenapa belum? Sebab Elara masih kecil, susah lagi nak bawa dia. Dia pun tak boleh berjalan apa semua. Macam mana nak ambil barang gini, kamera apa semua, faham? Awak pernah pakai kamera masa tengah ni? Tak ada kan? Kena ada troli. Jadi awak nak pegang kamera ke ataupun apa? Letak dia dalam troli letak. Oh, saya pegang sendiri? Oh, asyik. Kan takkan. Oh, tanpa isteri. Aku akan keluar bersama Elara shopping berdua tanpa dia punya mami guys. Dia cabar saya buat konten, bawa Elara pergi beli barang dapur tanpa dia. Dia nak tengok macam mana. Ni aku bawa dia teman lah. Tapi saya At least awak memang gelap. Cik. Hey yo. Dia tak sihat lagi guys. Saya harap korang doakanlah Elara semoga terus sihat dan yelah diberi kesihatan yang penuh. Lara ni dia susah Amin. sikit. Kalau bila dia batuk dia susah nak baik. Sekali dia batuk lama gila. Sebab dia ni suka gigit-gigit barang. Berdebu apa semua. Dia suka letak barang benda dalam mulut. So that's why lah efek jugalah Ya, benda tu. bedak. Batuk Contohlah semua. cermin ada debu yang digilat. Kadang kalau kau cakap kita orang tak kontrol, takkanlah kita orang tak nak lepas langsung dia mengangkat, faham tak? Kadang ada benda yang kita orang tak nampak belakang mata kita orang. Dia semua benda nak masuk mulut. Yes, benar sekali. Jadi tanpa melengahkan masa guys, saya takut kedai ini tutup nanti. Jadi ayolah kita turun noh. Let's go. Kita buktikan kepada perempuan yang di mana lelaki bukan hanya pandai main game saja. Let's go. Tiba. Main game je penawak. Oh, okey. Sampai di sini lah kata kita berhari. Nanti dia nak saya kena kecam guys. Dia biar download. Mesti nanti kau Fira marah main game tu. Nanti kena kecam. Kau ni confirm ni saya post kena kecam saya ni. Taklah baby. Kat komen TikTok nanti saya kena kecam ni. Apa awak kena kecam? Dah, awak cakap macam tu. Awak pandai main game je. Tak nak tahu awak ni pandai ke buat benda lain selain main game? Ya, ambil. Gocok. Tiba. Okay, jadi saya ambil troli tu guys. Elara Helena. Go to daddy. Saya kena tunjukkan sedikit effort. Okay, jom. Wow. Let's go. Kita tunjukkan kat Mami macam mana Daddy boleh bawa awak pergi shopping. Kan? Betul tak? Dia dah pandai lah guys. Setiap kali dia bangun tidur mesti dipanggil saya. Daddy. Sebab kalau saya kan jenis bangun awal. Jadi lepas bangun awal tu saya nampak dia bangun. Saya ambil dia, bawa basuh berak, mandi. Lepas tu saya repeat dah dalam seminggu macam tu. Lepas tu hari-hari kalau saya tidur bangun lewat dia kejut saya. Daddy. Dia tak Suruh kejut ambil mami dia. Dia tahu mami dia kan tidur. Dia kejut daddy dia dulu. Ini aku asal lagi kekeh pan kalau duduk sini ni.
So, malam-malam buta ni diajak buat konten shopping barang dapur dengan Elara. Elara duduk dalam ni lah Daddy. Boleh ke? Boleh, kenapa tak boleh? Dia boleh duduk. Kaki dia. Memang untuk baby ke? Ya Allah, ya. Memang untuk baby. Ani tak tahu ni untuk baby, guys. Tengok tu, tak boleh duduk. Okay. Eh, Dah. Dia takut. Yeay, dia takut mula-mula. Dia takut awak tinggal ayah kot, kan? Kan? Macam ni. Hai. Weh, macam mana awak boleh jalan macam tu? Tanpa gunakan kaki. Jadi kita ambil keperluan lah. Awak nak keperluan apa ya Lara? What you want? Saya perlukan roti. Bajet kita RM50 je. Sebab duit raya akak bagi. Nampak tak belakang ni? Akak bagi duit Kakak raya. bagi banyak tapi dia yang tak boleh teka. Saya tak dapat teka. Jadi saya dapat sikit je duit raya. 200. Adik dapat 200. Saya dapat 200 je duit raya. Fira dapat 600. Banyak lah. Jadi Sebab kita saya dah spend kita RM100 and lagi ada RM100 je lah. apa yang spend? Saya beli barang saya. Jadi kita kena ambil telur yang wajib je sebab RM50 RM100 je. Saya nak bawang yang dah komplit. Awak kenapa nak ikut ni? Bukan nak buat konten lain dia ikut pula. Ambil bawang dulu yang apa je saya perlu buat dalam ni. Saya ingat kena dukung tau. Tapi ni bukan dukung. Ni letak. Awak borak lah. Awak tengok je. Borak. Oh marah-marah. Saya tolak. Jangan panjat. Ya. Dia marah orang tak tolak. Tempat korang ada tak bawang merah yang dah kopek? Sini ada. Ada lah yang. Tak ada. Dulu Awak tak tu- ada. Maya. Kenapa you ni? Ambil something lah bagi dia makan. Dia sudah berfail. Apa yang awak nak? Baby nak biskut. Nak kek batik tak? Gandu awak dah nak malak. Ani biscuit. Hai, tak ada yang original lah. I want cheese more. Oreo. Oreo saya tak suka makan yang putih tu. Saya suka makan biskut je. Okay. Lepas tu, apa je yang perlu kita buat? Carilah, awak patut cari dengan anak. Saya? Oh, okay. Jadi, bawang awak pergi ambil apa? Tu keperluan, takut awak lupa. Telur. Telur depan sekali je lagi apa? Susu ada? So, tak ada penting. Elara, suruh Elara pilih. Ni ke apa nama dia ni? L'Oreal not Matlace. Ni. Afro. Ya ampun. Alah, cepatlah you kena buat konten dengan Daddy. Okay. Kecek attack. Nah, ni kalau macam ni dia buang tau. Dia marah. Kalau macam ni dia buang, dia marah. Apa lagi? Yang awak tak buang. Peppermint tiramisu dark chocolate. Buang tak? Tengok lah guys. Kalau yang macam ni dia suka. Semua ambil. benda dia nak masuk mulut. Dia suka ambil. Jadi yang apa lagi yang kita patut beli untuk rumah? Apa tak apa pusing. Minyak talent ada tak kat sini? Wah, ada massage oil. Oh, ni minyak talent tester ni. Mana? Minyak telon? Yang rekod betul-betul boleh tak? Nak jadi kameraman Boleh. sangat tu. Ada massage oil. Untuk Untuk massage. tak ada pun minyak telon. Kat belakang rasa. Minyak panjang. Sekejap, bawah tak ada sabun. Saya kan guys, mana sabun saya tu? Saya kan masa saya pregnant, sebelum saya pregnant saya guna Bath and Body Works. Tak yalah hantabak bau. Lepas tu kan, masa saya pregnant, saya tak boleh bau sabun tau. Hantabak. Saya kena pakai ni je. Sebab tu Fira busuk. Brand ni je. Saya nak kena yang bau yang berangin-angin. So saya tak boleh bau sabun yang berbau wangi, saya tak boleh. Tapi sampai sekarang saya pakai yang tu. Tak ada. Sana. Dia nak ambil pampers. Awak mana guna pampers ni? Nak lakukan apa ni sayang? Mana minyak telon ni? Hah? Minyak telon. Tak ada. Waktu pun dia punya display ya. Apalah. Kenet. Apa je yang ada yang Elara. Hey. Apa pula? Awak tolak. Okey. Awak nak apa? Cepatlah. Awak kutuk mami.
Mami pendek. Ya, Mami. Hari ni pendek. birthday Mami. Doa lah, Mami doa. Guys, tolong suruh Anik belikan hadiah awal sikit. Takut awak senyap. Oh, ingat lagi tau. Ingat tak ingat dah. Takut awak Saya baru senyap buat lagi. diam, guys. Senyap. Nathan ni tak boleh kira. Doa lalu. Oh. Mana tahu kan. Doa. Kakak ni dia. Ini doa. Ini main jauh. Agak berat orang Robi. Makin gapung Tak benar ni. Makin gapung. Awak duduk dalam peti boleh tak? Duduk dalam peti. Duduk dalam peti. White Jen tak ada dah kan? Saya. Ya, ambil air ni so. Jadi aku pun tak tahulah. Aku nak buat konten lain. Jadi konten lain. Gini kan kalau letak Melayu. Agak nak mampu. Na. Cik tak nangis dah. Jom. Bijak ni. Pergi diri sendiri bijak. Tiba saya dapat ilham. Sangkut situ guys. Lara. Faham? Ending shopping. Ataskan sikit Sebenarnya Lara, Mami orang nak buat konten ibu. Ya dia nak ikut. Kau nak beli-beli dengan Lara. Cepatlah awak bagi tahu dia awak nak apa sih. Sini. Cepat. Bagi tahu dia nak apa. Sian dia batuk tak habis-habis ni. Maklum dia tak tahu kenapa ni. Lena jolok mulut. Susah macam ni. Aduh berat. Buat ni dulu lah. Awak makan apa? Macam mana jodoh datang menyulik, musuh jadi cinta, itulah kisah ini. Oh, ada lalu pun. Awak kan suka pisang pagi-pagi makan. Kini cinta paling megah, lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Cantik ni. Ni yang kuning. Ada jelly baby. Rock melon. Awak nak apa? Kesian dia. Atuk dia. Berapa kali dah yang kita orang ni? Banyak kali. Kita orang ni banyak kali. Tapi tahu niat kali dia tak dia nak bagi batu dia. Tak larat ke? Mana tahu nak troli. Nangis bolak mak dia ni. Betul-betul berat aja ni. Tak ada aku. Jadi ambil apa je? Pisang. Lah. Pisang je. Ni jadi. Ni baby. Saya ingat saya kena prank tadi. Baby, tiba-tiba baby. Saya ingat saya kena prank. Tiba-tiba hilang. Kan? Bila tak ada luput? Ya, Mami. Sangat jadi. Ni lah, Mami. Sayang dia. Bulan depan dia dah setahun. Birthday baby Mami. Jadi birthday Mami. Bulan depan ni ya? Ya. Bukan baru 11 bulan? Lah, hari ni lah dia 11. Bulan depan dia 12 tahun. Allah. Kena Dia sambung birthday dengan awak. InsyaAllah birthday Mami. Ni anak Mami ni. Sekejap, sekarang ni mana dia punya tali luput dia tu? Berat ni. Ini mana?
Dia ketiga ni lah. Tak boleh. Dia buat dari ketiga ni. Ya Allah, saya ingat ke kan? Saya ingat ke dia gurau je, rupanya ada betul. Memanglah. Sedap lah yang. Awak tak rasa? Macam musangki. Wih, ada sungguh. Saya baru tahu. Saya ingat ke AI. Oh, sweet roll ni sedap gila dulu. Sedap ke durian ni? Baby, you Datuk makan baby. Buat apa? Datuk ke tak makan durian? Buat peduk. Tidak lah, dia tak makan lah. Memang tak ada tahi lupuk kok. Jangan gigit lah, kalau gigit lah penatnya ya Allah. Betul? Aku jalan straight ya, dia tu dia belok ke tepi. Sebab Elara terlalu berat. Oh my god, Elara. You are so heavy. Berat ni Elara, sumpah berat. Mami tak larat lah. Pantis pahit ya. Yang mana? Yang depan. Yang ban atas. Ni. Ban atas. Tak bawah je. Tengok. 22 lepak yang pada depan ni. Kata, hari ni kau lah belah. Oh, roti muka ya saya. Yalah. Fitu. Ya kok. Tak ingat 20 ni dah. Saya tak ingat berdiri ni. Balah. Nama baby. Hello. Telok. Ini telok. Awak nak telok ke apa? Tunjuk telok. Tak jadilah konten aku. Sekarang harga telur berapa ya? RM13.90 harga telur. Lara. Hey bang, Hai. saya fan juga abang. Jaga. Drama Anik. Abang kenal saya bang. Tahu. Baik abang. Biasa nampak abang Aiman Umar je dengan abang Haris. Oh, Ha. kat mana? Kat sini ke? Betul. Saya lalu dah datang sini. Kali ni dapatlah jumpa depan. Baik, abang selalu tengok YouTube ah. Betul. TikTok pun ada juga edit tengok. Oh, thank you abang. Kakak. Baiknya. Kakak pun saya kenal. Sebelum Covid saya pun dah tahu lah. Sebelum apa hobi? Saya dah tahu Abang Ali tu. Oh, dah lama lah. Dah lama. Fan lama ni. Oh. Dah cakap tadi tu raya akak bagi. So, ni semua yang kita orang beli dapat pahala dekat akak. 20 30. Ada dia. Apa yang nampak? Boleh kes lah awak. Duit raya tak habis lagi. Ni abang yang kenal kita orang tu. Satu bang, saya buat YouTube bang. Saya bang, lama dah saya tak buat YouTube. Alright. Yang kisah M12. Jumat selalu ada. Hai bang. Okey bang. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi. Thank you. Terima kasih ya. Hai guys. Membeli. Tadi saya guna cash, nampak tak? Orang bagi duit, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Waalaikumsalam bang. Sihat, alhamdulillah. Saya dah duduk sana. Diam dari mami. Saya dah kena karen tadi. Ha. Mami tak malu. Tak kreatif lah. Tak kreatif. So boring. You say I'm tak kreatif. You say I'm boring. So boring. Pegang. You Banyak cakap lah. lagi lah boring. Talk to my hand. Ni je kita beli. Sebab Ini mostly kita- dah ada tidak. je. Awak pergi hantar sana, saya hantar awak sana lah. Nak ke? Awak nak duduk sini. Dah lah. Bye bye Okay. friend. Kita orang suruh korang cari kat mana Lara tutup. Okay. Jadi kita orang bagi clue dekat kedai ni. Kita orang suruh kat sini. Korang cari lah. Nanti kalau korang dah jumpa, korang tag saya. Boleh tak macam tu? Okay, nanti bila korang dah jumpa, korang bagi susu kat dia Letin nusuk nanti. Masa korang jumpa tu mungkin dia dahaga ke lapar ke kan. Korang jumpa je terus bagi susu and mom Kan Lara kan? Jangan bagi dia makan. Taklah dia gigit jari dia. Okay, let's go. Bye bye. Jadi tinggal awak kat situ lah. Mana baby? Saya tinggal dekat sana. So, kita dah beli dah barang. I tak tahulah konten apa Anik buat. Tapi, macam tu lah guys. Dia ni bukan apa. Anik ni dia ada perasaan yang macam orang kata dia nak je buat konten. Cuma dia nak dia seorang yang bukan yang jenis pandai nak approach orang, which mean macam ramai je yang suruh buat konten dengan dia tu dia ni, tapi kita orang respect masa masing-masing and kerja masing-masing lah kan. Even kita orang apa ni orang kata tak perlahan datang lah. Jadi tak konten baby. Nah, pegang tak? Alalah Allah. Alalah, dia buat apa kat you? Dia pukul you.
tiba-tiba. Hai. Bye bye friends. Jadi tak konten awak? Ha? Tak jadi mana? Lah mami duduk ikut belakang kat Tak. cuba. Saya tak ada ikut awak pun. Awak yang nak tolong saya. Kenapa pula? Macam mana saya nak buat Tadi dia challenge suruh tu? orang tolong juga. Ai, tak ada pula saya minta tolong. Ada ke? Mami tolong, mami tolong. Duduk diam, Mami duduk diam. tolong, mami tolong. Oh, tak duduk diam lah yang ni. Dia ikut awak lah tu. Bye bye friend. Bye bye friend. Okay. Jadi aku beli dekat Baker Cottage satu slice cake. Sebab ada orang kat rumah nak surprise Vera birthday. Jadi aku beli slice ni untuk dia. Bukan untuk apa pun, untuk saja nak tarik masa sikit sebab orang tak siap masak lagi kat rumah. Ingat nak beli hadiah tu tak ada hadiah lagi. Tak, saya ada beli ni je, slice cake. Sandwich nanti nak kamu. Saya beli untuk awak makan je. Nanti saya bagi hadiah. Kenapa sedih pula? Ni. Sorry lah guys, saya memang tak sweet dan tak segempak mana orang sambut birthday. Cuma, yalah, ini je aku mampu beli buat masa sekarang. Jadi aku beli je lah slice of cake. Hadiah tak ada lagi lah. And cake besar pun memang kita orang tak makan cake. Jadi aku rasa macam membazir. Dia memang tak suka membazir. Jadi kalau aku beli satu kek tu macam rugi, buang saja. Ingat tak? Ada orang bagi kek. Kita makan sikit je kita buang kan. Kita makan sikit kita buang sebab dah memang expired dah dalam peti. Sebab kek memang tak boleh. Orang tak makan sangat kek sebab Fira diet. Sebab tu nampak tak pipi dia makin besar kan. Betul tak? Dia diet kek. Dia makan benda manis tak apa. Hari ni birthday mami lah. Wish lah dekat mami. Happy birthday mami. Tu. Happy birthday mami. Oh my god, thank you dia swap cake kat mami. Nanti Imagination. nanti saya suruh dia swap cake, okey? Jom kita balik. Dia sampai rumah. Sorry sayang, saya hanya boleh beli slice saja. Saya ambil anak, nak bagi anak swap. Dah pegang ni. Tapi tahu saya kek kedai ni sedap. Saya beli chocolate cheese. Nampak sedap. Cantik lah. Cacing oleh bau. Patut bau kotor ada bau asap tu. Kopi ke? Dengan anak juga. Tak boleh lah. No lah, you tak suka kan? Jadi sama juga. Tolong swap mami. Suap mami. Wait mami. Yay! Thank you. Love you. Nanti sama makan je. Yeah, thank you daddy. Thank you Elara. Awak happy ke benda kecil macam ni saya? Happy? Kecil macam ni pun awak dah happy? Jujur lah jujur. Happy lah baby. Kenapa? Takkan Nak awak cakap nak hadiah apa semua? Oh, ada memang hadiah tu hadiah. Takkan buat gini happy tak sebi hadiah. Nak lawi lah nanti lah tapi. Happy lah. Kek kecil ni okey. Okey je. Betul? Apa? Betul. Tak ada tak okey je. Kenapa awak okey je bagi tahu saya? Sebab dia bukan atas orang kata bukan atas sesuatu Harga. atas harga ke atas benda ke bukan. Ada di atas apa? Atas someone. Okeylah. Sekejap lagi kita sambung okey? Sama tu. Sekejap lagi kita awak naik dulu. Okey? Dia lah.
Teman dia Lara. Ni kan ala-ala mak-mak. Oh jamai kapung-kapung dulu ni. Gini je. Ya, buat mimi dia. lah. Cuma satu je tak cukup. Kepuk-kepik. Kepuk-kepik tak ada. Ya, Tak boleh gana lagi. Thank you guys. Tolong wakilkan aku. Aku ada dah beli kek kat dia tadi, slash kek. RM8 je. Dia jimat order aku lah. Kepuk. Oh lah yang macam kepuk je. Jadi thank you untuk semua yang sambut birthday isteri saya. Saya tak sempat nak prepare apa-apa. Mungkin hadiah nantilah. Jadi guys, nanti korang boleh tengok konten Aris. Jadi korang boleh tengok konten Aris, sambungan daripada saya pergi apa semua tadi, korang boleh tengok kat sana, okay? Jadi guys, bye-bye. Assalamualaikum. Sekarang bahagia, tawa dalam rumah. Dulu benci, kini cinta paling megah. Lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Album penyeri hidup mereka berdua. Dari gaduh jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Phoenix selamanya ceria.